Biar awak. Baru sampai Kro. Ngantuk bawa kereta pagi-pagi. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Apa khabar semua? Hari ni 3 hari bulan 1 2026. Kita dah berada di tahun baru dah. Sebelum tu saya ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada semua sahabat-sahabat KD, CR dan juga sahabat-sahabat Tenang Rider. Dan hari ni teka saya ada kat mana? Kami ada di Melaka. Dan kami ada satu misi yang sangat menarik, itu pembukaan 2026 ni. Kalau nak tahu, jom ikut saya. Let's go. Assalamualaikum. Selamat datang. Kita kat mana? Kita ada kat mana sekarang? Melaka lah. Mana lagi? Oh, ramai datang mah? Baru ni je. Ya. Dengan Abang Amran. Oh, kalau kita tengok kat sini sambutan Kedis. Oh, dah ada banner semua dah. Oh. Oh, kita tengok sabut kasut Cik Din kita memang dah standby pergi snorkeling tu. Ada lagi kat sini apa kawan? Oh, lain macam baju. Oh, ini baju Dah, sekarang ni kita nak pergi mana? Bukan nak pergi ride tak tahu kan? kita right. Lepas ride ini kita ubah sikit selera. Ubah Iaitu sikit. kita melompat daripada pulau ke pulau. Oh, lain macam Lain macam kali ni. Kita pergi tengok pulau-pulau sekitar. Dua Melaka. handphone abang Dua handphone hantar report. Kita okey kita. Lama tak jumpa kita. Kak okey kak? Okey. Sampai awal semalam kan? Sampai awal tidur awal lah. Hotel sini jauh tak bang? Hotel sini dah 15-16 kilo je. Oh, tak jauh sangat lah. Lebih setengah jam lah. Yes, lebih kurang setengah jam. Assalamualaikum. Apa khabar? Orang paling jauh ni Jauh lagi. Jauh lah. Okey bang, okey. Siap hari ni Alhamdulillah. Okey, kita pergi minum dulu lah. Hei, Jemat. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Baik. Khabar dia? Mantap. Oh, hey. Ada? Seorang je? Apa barang seorang? Oh. Sekali lah. Asing you sudah sampai Asing sudah sampai. Okay, pada ni siapa tak kenal ni? Muka tutup tak nampak ni. Sudah. Ni first time jumpa kita kan? Ya, ini Ya. Daripada mana bang? Teluk Polimah Garang. Ni tak kenal bang, buka muka sikit bang. Masuk video. Ni yang kata tenang ni. Buka lah muka sikit, tak kenal siapa ni. Orang nak tengok ni. Oh, ni orang baru. Orang baru. Rindu ni. Takkan seorang pada. Dia tengok opera Cina banyak pengarah. Kau.
Mio, okey Mio. Eh, Perjalanan okey eh. Mau cantik ah. Perjalanan okey ah. Cantik ah. Abang Salam abang, salam. Tak salam lagi. Salam awak pegang kamera. Ada merah. Siap bang Dia. Okey bang. Ni dia ke? Yang durian tu hari ni ah. Cepat sampai ah. Oh, gitu kan. Mak. Motor baru. Motor baru kita. Simpan lah. Simpan dah. Dia pergi jauh naik skuter, pergi dekat dia naik ni pula. Jumpa bang. Naik bang. Oh, steady. Member ah? Member baru kita bawa. Seorang, kau seorang ah? Ini seorang. Seorang ah. Oh ni. Partner takut air. Takut air. Oh, kasih. Ada berapa orang ni? 1, 2. Cik Mat, 3 je? Ni anak ke? Oh, hello. Ni abang yang tutup muka tadi, nampak muka dia. Salam lah bang. Salam dulu. Okey bang, perjalanan okey bang? Cantik. Abang hati-hati sikit orang belakang tu. Bahaya sikit dia tu. Dia bahaya sikit. Saya kat belakang abang tadi bang. Assalamualaikum. Salam ada. Bang, Dari mana-mana? laki ni apa? Maka je. Bang. Boleh bang? Tak pakai dah. Assalamualaikum. Sekali je. Kita hari ni ada nasi. Ada nasi. Macam mana nasi? Oi, nasi. Mari angkat nasi. Ni bawa terus naik bot kan? Ha? Kita akan bawa naik bot terus ni kan? Kita asing-asing anak tengah hari. Makan kat sana. Perlu bantuan. Bantuan. Sebaik pegang kamera. Ini second batch. Dia mari dia sangkut traffic light ni. Brother. Okey brother. Okey, perjalanan yang jauh. Oh, jauh brother. Jauh. Orang baru ke? Orang baru ke? Baru. Tak kenal muka ni. Jalan lagi. Kasih buka pun tahu. Baru sampai. Mau sampai aduh. Okey, boleh. Semua tutup muka. Boleh. Alah. Boleh. Boleh. Okey, kasih parking dulu. Masuk. Satu orang saja kah? Tak ada geng lah ini macam. Ada. Masuk. Brother. Macam mana ya? Tinggal kita orang. Aduh, brother. Tu dia, brother. Brother. Sampai ya. Ya. Ni orang baru ke? Orang baru first time. Last man agak boleh sesuai dengan diri ya. Masa tak pernah tengok motor ni. Motor baru. Oh lama. Makan dulu. Ni siapa ni? Lah. Brother. Ali MC. Ah. Dia kata Ali nak ada Ali MC hari ni. Siapa cakap? Si Miong. Siapa dah? CMC kerja tu mari sini. Betul lah tu. Last man. Ada? Apa ada? Cik apa? Saya rumah tu. Rumah kau pergi tolak brother. Ni brother ni aku tak puas hati siapa ni. Brother buka muka brother. 1, 2, tada! Wow! Brother buka muka brother. Wah, ini dia. Lama tak nakkan di sini ya. Aduh. Ya lama betul lah. Lepas tu saya tak kenal dia siapa. Aduh. Dah sekarang kenal lah. Kenal dah brother. Mantap. Orang lama brother. Bang, okey bang. Okey. Ha? Awak tak nampak tadi awak kawan tadi. Saya awal. Saya Masya. Kena awal sikit. Oh ini. Lagi lama tak datang ni. Orang baru ke ni bang? Orang baru. Orang baru ada. Kak, okey kak. Ha. Yus.
Jos, apa motor ini? Ini motor trial bos. Triumph, ah? T120 Black. Oh, Ah. mileage berapa? Alamak sudah patah lah bos. Banyak laju. Ayo. Ayo. Baru sudah tengok. Oh, sini pun sudah memang kecepatan. Sudah welding. Tara ini masih kasih tape balik. Kasih satu besi sini, kasih tape. Itu Ini barang kecil punya hal lah. Barang Eropah yang macam-macamnya. Ya, kecil punya hal lah. Tak ada hal. Ingat you tak datang kan? Ah? Ingat you tak datang. Saya mesti Risau. mari. Saya mesti mari mah. Gambar tak ada nanti. Ini kaki karaoke sudah Ayah. sudah ajar saya kaki karaoke. Mana bang? Apa dia mah? Ini tengok ada Ini kenangan kita. Bang, kasih bam sekali. Oh ini sahabat lama kita. Okay bang steady. Jadi mantap. Steady. Ni siapa ni? Oh brother. Alhamdulillah. Okay bang. Alhamdulillah. Jalan okey, ha? Hari ni baru sampai daripada kita punya checkpoint. Siapa ni? Hari ni kita pergi ke pulau. Pulau ah. Hari ni idea baru daripada Kata Jinda. Tahun Ah. baru, sebenarnya tahun baru. Agak okey bang InsyaAllah mudah-mudahan ada idea-idea yang mesti lagi. Assalamualaikum guys. Ini tak apa lagi, ini siapa ni? Oh. Assalamualaikum. Lama tu tak jumpa mai. Awak cerita kau dah jual motor semua, ya ke? Tak, dah beli baru dah, cuma belum keluar. Oh, ni motornya ada lagi. Oh, lama. Ini ah, motor lama semua dah ada aja dia. Macam ni lah. Tu sudah jumpa. Sudah jumpa. Oh, kita sudah lama tak jumpa ini Big Brother. Apa khabar bang? Alhamdulillah. Ini saya niat menyantuni sahabat-sahabat Ya. program Kedisha. Sampai ke sini je. Pasal sini ke sampai pulau ni? Tak sampai sini. Saya takut Lah, sama macam Adam ah. Adam tu kategori pengikut tu. Oh, tu dia. Patam ni orang yang paling lama dah hilang mendiri. InsyaAllah. Dengar cerita bini marah rat ke tu? Marah tu tak? Tu hilang oh. Bukan mini marah isap rokok. Sudah isap rokok sekarang. Kau isap rokok sekarang ah? Stres sikit. Terbaik. Kalau Nina terbaik. Alright, Tak, dia hati. thank you Pak Tam. Always support. Thank you ya. Pak Tam pun datang support tu. Okey, sahabat-sahabat, hari ni kita nampak kemeriahan KDC hari ni. Sebenarnya hari ni kita ada sedikit perbezaan. Kita tak ride ni. Kita naik boat. Kita akan pergi ke 3 pulau di Melaka ni. Kalau sahabat-sahabat nak tahu pulau apa yang dekat Melaka ni, jangan lupa follow lepas ni. Apa pun sebenarnya hari ni saya sangat happy. Cuaca pun sangat cantik hari ni. Jom kita naik boat. Oh yo, lagi satu kali bunyi. Oh yo. Ini Mana bunyi? Oh, kasut mau letak ke? Tak tahu mana lah. lama. Sudah Ivan sekarang Sekejap tak nak bunyi. Ada dia bunyi lagi. Macam. Oh, motor mana dalam tu. Basuri lah. Apa sampai? Alhamdulillah sihat-sihat. Saya awal lagi. Tak jam tadi? Ha? Tak jam. Jam. Makan. Ni mihon. Kuih ni nasi lemak sini. Nah, nasi lemak. Nasi lemak ada, ni donat ada. Kari pak pun ada. Kita nak beli koin. Dekat awal. Elok. Jangan gaduh. Cakap elok. Geram tau. Ini. Tengok betul lah. Nampak masalah. Jas ada. Lama tak nampak. Ada. Pasal bila sampai? Malam. Oh, hari ni kita pergi ke Jeti Umbai lah. Kita nak pergi ke pulau. So kita akan pergi 4 pulau di sini ya. Oh, hari ni dia orang dengar cerita air dekat pulau tu cantik hari ni. Kan? Harap-harap menjadi kenyataan lah. So kita nak snorkeling hari ni. Okey, hari ni kita ride. Hari ni sempena pembukaan tahun 2026. Ini first ride kita ke Melaka. Satu benda yang baru yang jarang-jarang orang buat. Ucapan tahun baru saya, semoga
KDCR bertambah maju untuk tahun 2026 menjadi yang terbaik. Di kesempatan ini saya nak mengucapkan selamat tahun baru kepada semua ahli Kadindinda Couple Rider, dan saya berterima kasih kepada semua ahli yang hadir pada hari inilah. Bersyukur kita dapat jalankan satu aktiviti tahun baru lah di awal tahun, di mana seperti tahun lepas, kita tahun ni di awal tahun kita ada satu trip yang lain daripada yang lain. Kali ini kita akan bawa semua ahli kita ke pulau di Melaka. Okey, pulau yang pertama yang akan kita gerak daripada Jeti Umbai ni adalah pulau, kita akan pergi ke Pulau Undan, lepas tu ke Pulau Nangka, ketiga Pulau Dodol, dan last kali kita akan ke Pulau Besar. Di Pulau Besar ni nanti kita akan rehat lama sikit lah, tapi pihak urus dia speedboat ni kata setiap satu pulau tu dia bagi 1 jam untuk kita riadah kat sana. So mungkin dalam masa 4-5 jam lah kita akan melawat pulau-pulau yang ada di Melaka lah, iaitu yang saya cakap tadi tu 4 pulau. So saya harap semua ahli-ahli akan gembira di awal tahun baru ni. Semoga kita selamat pergi dan selamat balik. Selamat tahun baru semua. Hari ni kita ada misi ride sambil island hopping ke pulau di Melaka. Lebih kurang dalam, kalau ikut penyertaan tu dalam 24 motor. Tapi ada tambahan sikit lagi. Ada tambahan sikit. Jadi total ingat dekat-dekat 30 lah. So hari ni harap cuaca okey lah. Sebab semalam dah hujan lebat. Okey, harap semua berjalan lancar lah hari ni . Kita lepas habis island hopping, nanti kita akan ke Limbungan. Kita check in hotel kat sana, tidur sana 1 malam. Okay. Oh, Standby. sudah ada Pakatan Sulit. Hello. Hello semua, sudah ada. Sudah tangkap. Sudah tangkap. Borang PKA, borang PKA. Tolonglah. Kempen ke apa ni? Dia minta apa banyak kan? Dia nak tambah kat bilik air. Kita semua kawan baru. Sudah kantoi. Jadi, Ambil lah tu. saya satu mari. Mari. Tak ni. Mari satu. Oh, nasib baik saya ambil video mah. Oh, bukti ada. Tengok sahabat-sahabat. Bukti itu nyata. Tidak mau viral, nasib baik Ayu. Okay, thank you. Oh, ini kantor tak ada bang. Ya. Abang buka balik bang. Buang balik. Keluar balik. Ini kantor apa grup ni? Ini apa grup? Rahsia. Grup rahsia apa? Apa rahsia? Apa kongsi? Tengok. Apa kongsi? Dia cakap apa? Yang pengelola untuk boat kita akan beri safety briefing untuk kita semua So dengar baik-baik. Okey, Cik Wan, terima kasih. Snorkeling dengan LOP. Okey Kak, bagi saya yang paling pertama sekali keselamatan. Okey, kalau boleh naik boat terus pakai life jacket sampai ke balik. Tolong jangan buka. Ini bergantung pada cuaca. Okey, kalau kata anginnya terlalu kuat, kalau kata semua boleh lah balik. Ya, sebab laut ni Captain Book yang akan handlekan dan tolong jangan buka. Itu paling penting. Nanti dia akan tali bawah kelangkang. Tolong dipakai. Sebab life jacket tu yang kelangkangnya dia tak akan buka.
Buat mega cendol kat sana. Raya. Pakailah jaket dulu, pakailah jaket semua. Oh, Saya nak pipi ke tangan. Alamak. 1, 2, 3, 4, dah lebih ni. Lebih. Berapa? Ini 8 ni. Okay bang. Brother, di mana brother? Kita pergi pulau balik kampung ah. Balik kampung lah dah. Berapa tahun tak balik? Tahu dah. Apa biasanya terlalu padam? Hai. Abang ni tak menakut. Okey, so sahabat-sahabat, kita sekarang ni dah berada dalam bot dah. Bot saya ni muat 8 orang je. Hari ni penyertaan lebih kurang 50 orang semua sekali. So, kita dah nak gerak dah. Everything semua dah okey, semua dah pakai life jacket. Sini wajib pakai life jacket dah sahabat-sahabat. Okey, so kita Adam, aku kirim duitmu di kampung orang. Duitmu ada padaku. Ya. Pulang tau Adam, pulang. Putra tali. Okey Adam, jumpa lagi. Biar aku terluka menunggu cintamu. Biar aku derita menanti sang cahaya. Walau dihiris berdarah, hatiku takkan pudar. Biar terlepas arah, pada cintamu ku bersandar. Oh, oh, berlari-lari mengejar bayangmu. Aku tersungkur jatuh di pintumu. Walaupun tidak berdarah kakiku, aku pasrah dan terus menuju kelamnya jiwaku. Gelap gelita tanpamu. Di sini aku sakit menantikan sebuah warna. Wow, oh, berlari-lari mengejar bayangmu. Aku tersungkur jatuh di pintumu. Walaupun tidak berdarah kakiku, aku pasrah dan terus menuju Nampak? kelamnya jiwaku. Tu dia. Tu dia. Oh, ni dia tokan lagi. Saya nak bawa Tukar support. Sini aku tukang buat. sakit Kosong dah. menantikan sebuah warna. Hey, biar.
go. Okay, so sahabat-sahabat, sekarang ni kita dah berada di Pulau Undan ni. Pulau Undan ni bagi saya sangat menarik ya. Pulau ni dia ada rumah api kat sana. Pulau ni antara pulau yang paling jauh lah dengan Melaka. Kita ini first checkpoint kita lah. Kat sini kalau sahabat-sahabat tengok oh dia punya sebenarnya cantik. Tak perlu keluar negara, Malaysia pun, Melaka boh. Ini si Melaka pun dah memang cantik lah. Oh, saya rasa tak tahu nak cakap apa lah. Ini Taman Laut Melaka. Masih kan ada? Rugi lah. Nasib baik datang lah. Datang rugi lah. Okey, Pada, apa perasaan Pada? Oh, tunggu happy. Dapat makan sotong hidup-hidup. Oh. Sampai sotong lah. Power. Ni sebelah. Mana? Baju. Hey. Dia pula gampak. Macam mana Kang perasaan? Okey lah. Mapi. Macam mana semua? Joseph? Mantap. Pukul 1 kita gerak. Jadi, boleh. Pukul 1 kita bagi dia kata bagi peluang. Okey, cantik. Okey. 1 2 Cuaca cantik tapi ombak kuat sikit lah. So kita punya snorkeling mungkin tidak dapat lah. Pasal angin kuat, ombak besar, pitching kuat. Tapi harap jangan mabuk semua lah nanti naik balik. Saya first time kali ni sampai. Memang cantik. Terjaga kan? Alright Lee. Pulau Undan adalah sebuah pulau di negeri Melaka. Kita menikmatilah. Kali ini trip kita ber-island hopping. Bagi saya pertama kali ni. Seumur hidup cikgu saya tak ajar yang Melaka ada pulau. Jadi inilah pulau yang pertama dia semenjak umur saya dah 53 ni. Baru saya tahu ada Melaka ada pulau. Oh, happy lah sebab bersama Kanda Dinda inilah keistimewaan. So yang mana-mana yang tak join lagi tu, mari kita join bersama-sama dengan Kanda Dinda. So banyak aktiviti lagi, tak semestinya ride, makan dan juga kita ada recreation. Ada aktiviti banyak lah. Ada island hopping, ada snorkeling dan ada touring yang lain. So selepas ni kita tunggu apa lagi yang kita ada lagi. Okay. Sekarang kita dekat Pulau Undan kat Melaka. Boleh lah. Hari ni saya happy lah. Saya happy sebab dapat pergi Pulau Undan ni. Pulau Undan. Tu, tengok tu. Pulau Undan, brother. Tak pernah sampai. Ini first time sampai. Tapi alhamdulillah lah, cuaca cantik. Rumah ombak besar sikit lah. Air dia jernih, Li. Air dia mantap. Rugi ya tak datang, rugi ya. Okey, kepada sahabat-sahabat semua di luar sana, saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga dimurahkan rezeki, panjang umur. Amin. First time. First time lompat pulau, island hopping. First time main snorkeling. Best. Memang best. Belum pernah lagi, first time. Hari ni dengan tim Kanda Dinda. Ini best. Lambai. Alah senyap je. Jagalah cintaku, biar semua tahu akulah satu-satunya hiasan dalam nalurimu. Aku sanggup hidup
mana aku sanggup siksa. Mengejar nafasmu dalam kabus berlalu, ku teruskan hati walau ku terguris. Carilah aku dalam cahayamu, mengejar nafasmu dalam kabus berlalu, ku teruskan hati walau ku terguris. Carilah aku dalam cahayamu. Mengejar nafasmu dalam kabus berlalu, ku teruskan hati walau ku terguris. Carilah aku dalam cahayamu, mengejar nafasmu dalam kabus berlalu, ku teruskan hati walau ku terguris. Carilah aku dalam cahayamu. Okay, so sahabat-sahabat, saya sekarang berada dekat pulau besar lah. Pulau ni agak relax sikit lah. Kalau kita tengok dia punya ombak pun tak kuat pasal kita ada di belakang. Pulau tadi memang tak relax, angin kuat. Tapi view dia sangat cantik tadi. Yang ni pun okey juga, tapi sana lagi cantik lah. Tapi kat sini dia punya rasa ketenangan dia kat sini. Sekarang ni jam lebih kurang pukul 1 lah, macam tu lah. Tapi kita stay enjoy lagi. Oi, menjamu selera. Sedap, nasi ayam. Menjamu selera hari ni. Nasi ayam. Atau? Oh. Terima kasih sponsor. Sponsor by Pak Tam Putrajaya tau. So kita makan dulu. Makan apa tuan Zat? Nasi ayam ah. Nasi ayam. Silakan makan. Makan di pulau. Pulau ah. Okey, kita rest makan. Brother, duduk brother. Relax brother. Ada kursi. Boleh tu brother, ke kaki sakit? Tak apalah, boleh lah. Boleh. Kakak benda. Ni air longkang mana ni? Sam, buat apa? Istana. Istana. Adik main dengan uncle ni adik. Main dengan uncle ni. Ngam ah. Memang fantastic, bombastic, macam-macam stick. Terutama sekali experience kita orang semua ni naik boat. Melambung-lambung kau. Tapi pengalaman lah tu. Yes. Pulau Undan tadi memang dijaga dengan baik dan tahniahlah kepada pihak urusan yang menjaga pulau tersebut. Yes, nampaknya ahli-ahli kanda-dinda ni semua enjoy, bukan enjoy ride saja tapi enjoy bersama wife mereka. Yes. Ini first time lah. First time ah? Tak tahu pun ada pulau ni. Apa perasaan abang ni?
suruh. Penat dulu. Enjoy sampai enjoy ah. Enjoy tak enjoy. Okey. Dia sampai apa? Mabuk. Mabuk. Nak terbang. Peranakan jatuh. Kuat laju sangat. Ke member sebelah tu boping ada tertukar. Kan pergi. Ini 3 hari tak boleh berak. Tak. Tapi okeylah. Tapi you enjoy. Hotel atasnya, resort atas bangunan. Okey, so sekarang ini saya berada di Pulau Besar, Melaka. Rupanya Pulau Besar ni sebenarnya memang ada tempat apa? Ada chalet, ada orang, ramai orang lah kat sini pulau ni. Tengok ke tak ada orang. Ada makam-makam kat sini. Ada spot healing-healing kat sini, nampak. Satu perkara yang menarik lah. Sorry, maaf cakap lah, saya memang first time lah saya jejak kaki ke Pulau Besar ni. Memang daripada dulu dengar Pulau Besar tapi tak pernah sampai. Hari ni saya sampai bersama Kedisia dan juga my family. Apa-apa pun memang penat lah sikit ini. Tapi memang berbaloi lah, memang syok. Cantik bang ni bang? Cantik tak? Cantik ni. Memang power lah. Ni Pulau Besar. Cantik. Pulau Besar. Kita nanti sini kita akan pergi ke makam Sultan Al-Arifin Syekh Ismail. Tu keturunan ke-18 Rasulullah. Tu yang ramai datang sini tu. Pulau Besar ni. Okey. Dia popular. Jom kita pergi. Alright. Tengok. Bang, sini ada sewa motor bang. Tak nak sewa motor? Mana? Sini. Ada RM20 satu jam. Motor ni tak best, tak dapat menikmati suasana. Ya. Kalau kita jalan tu best. Tak pasti. Pergi. Ni kalau terasa nak awet muda, ambil ni cuci 3 kali. Ya. Bukan terkejut. Dengar boleh, percaya jangan. Boleh nampak alam balik mata. Bukan terkejut lah. Tak ada apa lah, muka basah je lah kalau basuh. Assalamualaikum. Guru dia anak dia. Syekh Yusuf Siddiq. Guru anak dia. Cicit. Betul lah majlis tanah. Jin duduk banyak jin. Orang yang bawa babi kinabuk tu balik Ismail. Dulu keras. Lepas tu ikut zaman orang yang buat macam-macam. Kita dapat nikmat dia Allah bagi banyak. Tenang. Ada apa yang doa cepat Allah Taala terima melalui wali-wali Allah. Ini sudah 15 orang saja. 15 orang. Seling ada sekitar 3-4 orang. Boleh dah. Boleh. Kita tu siapa hari kali-kali pagi masuk. Ambil motor, pusing. Tinggal cicit babi. Kala senja merangkai jingga di langit, hatiku menari terpikat kesonamu. Dalam diam ku tangkap hangat senyum, menyirami relung jiwa yang pilu. Setiap detik terukir namamu, mengalun lembut bagai nada pilu. Ku pejam mata, ku bayangkan hadirmu
menyatu mesra dalam kalbu. Dipelukan. Okey, alhamdulillah sahabat-sahabat dah sampai mendarat dah. Satu pengalaman dan juga satu journey yang sangat menarik ini. Kita pergi ke 3 pulau ini ya. Ya. Pulau Undan, Pulau Besar. Pulau Besar. Pulau Besar tu antara pulau yang paling terbesar sekali ya. Tapi kita pergi 2 je sebenarnya. Kita pergi 2 saja lah. Sebab air dia terlalu besar. Jadi dokumen kata tadi tak boleh pergi. So saya rasa sangat puas hati. Macam mana Wan ni? Alhamdulillah lah. Satu perjalanan yang sangat menarik bagi saya. Ku petik rindu menetes di pipi, membayangkan tanganmu yang menenangkan, menghapus letih, membangkitkan cinta. Setiap kata terukir di bibirmu, bagai doa yang melayang di kalbu. Ku hela nafas, ku harap kau mendengar bisik hati yang tulus merindu. Di pelukan rindu ku titipkan kasih. Happy birthday to you. Happy birthday to Mandaram. Happy birthday to you. Hari ni kita dah berjaya lah. Kita punya misi untuk jelajah pulau. Alhamdulillah kita selamat pergi selamat balik lah. So pada malam ni kita semua menjamu selera di kedai sahabat kita lah, saudara Aizat di Asam Pedas Telur Ikan di Limongan. So pada kawan-kawan lain yang di luar sana tu, kalau datang Melaka, datanglah singgah di kedai sahabat kita ni lah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua ahli KDCR yang hadir pada program hari ini. Dengan ucapan banyak terima kasih lah. InsyaAllah kita akan buat lagi satu program untuk Ramadan nanti, insyaAllah. Nanti kita akan wawarkan lah kepada semua ahli KDCR. Okey, alhamdulillah misi kita berjaya bagi tahun 2026. So kita hari ni berada di Melaka So besok pagi kita akan check out dan balik seperti biasa, balik ke sarang masing-masing. Selamat menyambut tahun baru 2026. KDCR terus maju jaya. Ride permulaan ni memang terbaik lah. Dengan kawan-kawan, sporting, semua sporting. Sebenarnya kalau nak kira saya dah nak cancel ni. Demam. Tapi memikirkan kawan-kawan, semangat saya kuat untuk bersama kawan-kawan. So jadi selamat menyambut tahun baru 2026. Semoga tahun ini adalah lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Ya. Bagi saya ini adalah satu satu misi yang lain daripada yang lain, agak menarik juga untuk tahun ni, untuk pembuka tahun 2026 ni, dan juga dengan support daripada sahabat-sahabat. Ada yang lama pun tiba-tiba masih keluar balik, dan yang lama tak ride masih ada balik, dan saya rasa ini satu perkara yang sangat menarik lah. Kanda Dinda sudi datang kedai saya, dan saya minta maaf atas kekurangan dekat kedai saya. Apa-apa pun terima kasih Kanda Dinda sudi singgah kedai saya. Tepuk sikit. Tak. Okey bang. Thank you. Bye. Salah. Jumpa lagi. Ending. Tuan kedai.
Bang, lain kali diskaun lebih sikit bang. Jumpa lagi bang. Terima kasih datang. Terima kasih datang. Terima kasih datang. Ini masuk YouTube ni. Jangan memang ya. Salam. Okey, bye-bye semua. Apa pangkat? Askar. Salah, bukan askar. Tenang Naidin, stiker tak ada? Tak ada. Wah, support lah ni. Mana ada? Mana ada stiker? Saya belum. Dia daripada dulu lagi bang. Dah kena tampal ni. Midi. Oh, Midi. InsyaAllah nanti kita punya presiden kita di Azwan akan maklumkan dalam Okey, so sekarang sahabat-sahabat KDCR berada di Museum Tentera Darat Port Dickson. Hari ini memang betul-betul sangat panas. Ini merupakan hari kedua. Biar aku terluka menunggu cintamu, biar aku derita menanti sang cahaya. Walau dihiris berdarah, hatiku takkan pudar. Biar terlepas arah pada cintamu, ku bersandar. Oh, berlari-lari mengejar bayangmu, aku tersungkur jatuh di pintumu. Walaupun tidak berdarah kakiku, aku pasrah dan terus menuju kelamnya jiwaku. Gelap gelita tanpamu, di sini aku sakit menantikan sebuah warga. So, siapa yang nak balik boleh balik. Siapa yang nak pergi makan boleh cari kawan masing-masing untuk pergi makan sama-sama. So, itu saja daripada Tepuk sikit. Okey, sekarang kita berada di Museum Tentera Darat.
di Port Dickson dan ini merupakan last kita punya program hari ni. So semalam kita dah naik boat, lepas tu kita pergi makan pusing-pusing dekat Limbongan sana. Jadi hari ni kita boleh balik awal. Sekarang jam pukul 12.30. Lepas habis ini kita terus balik ke rumah masing-masing. Semoga kita berjumpa lagi di next ride. Okey, ciao. Terputus nafasku, tidak berdaya lagi. Alif, kita mengucapkan hari-hari kerana dia mengucapkan ribuan terima kasih kepada AJK yang sangat bersusah payah cari tempat, cari lokasi-lokasi yang hotel-hotel yang sesuai. Jadi hari-hari semua berterima kasih kepada AJK. Tahniah kepada mereka. Kemelut jiwa meronta kini, masih terpagar kata sendiri. Digusur irama alun pidana dunia, masih dipagar dosa sengsara. Mata yang tinggi terkunci bicara, kemana arah hilang layarku terdampar, mencari-cari diriku yang hampir hilang, tersesatku dalam kesambaran. Mata yang tinggi terkunci bicara, kemana arah hilang layarku terdampar, mencari-cari. Okey, so salam sahabat. Saya rasa sampai kat sinilah kita punya video untuk kali ni. Selama 2 hari saya bersama dengan Kedisha, saya rasa ini pengalaman yang baru lah bagi saya dan juga pengalaman baru bagi sahabat-sahabat Kedisha juga. Dan saya rasa sedih juga nak tinggal-tinggal dia orang. Walaupun saya tak ride menggunakan motor, saya naik kereta kali ni. Tapi orang sana pun saya follow sentiasa dia orang pergi ke mana. Dan kepada sahabat-sahabat yang belum join lagi Kedisha, boleh join Kedisha. Dan jangan lupa like, share and subscribe saya punya Tenang Riders. Dan sentiasa support Kedisha. Jumpa lagi semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Sebab panas sangat kat sini. Bye-bye. Mata yang tinggi terkunci bicara. Okey, sekarang kita berada di kamp tentera darat. Bukan kamp, semula-semula. Okey, sekarang kita berada di museum. Aduh, ini merupakan last kita punya lawatan ke kamp. Bisa semula-semula.